Yen, tolong buatkan roti untuk meja nombor 5. Baik, Ibu. Puan, saya lapar. Boleh tak saya minta makanan yang lebih? Yen, tolong bungkuskan 3 roti untuk adik ni. Tapi Ibu, tak apa Yen, bungkus je roti tu. Terima kasih Puan, saya sangat lapar. Ibu, kenapa Ibu selalu bagi makanan percuma pada orang miskin? Sebab mereka perlukan pertolongan Yen. Kita mesti tolong orang yang susah. Maaf, kedai kami dah tutup. Tolonglah, saya dah 3 hari tak makan. Ada tak makanan lebih? Tunggu ya, saya buatkan sup ayam. Boleh tak buatkan 2? 1 untuk mak saya, dia sakit. Tengok tu Ibu, dia minta lebih-lebih pula. Mak saya sakit sangat, dia tak boleh bangun. Nah, ambil semua ni. Dan ini duit untuk beli ubat mak kamu. Terima kasih Puan, saya takkan lupa kebaikan Puan. 15 tahun kemudian. Ibu dah tua. Hari ni biar Yen jaga kedai ya. Tak apa Yen, walaupun Ibu dah tua, tapi Ibu masih kuat. Baiklah kalau macam tu. Dada Ibu sakit. Hah? Kami dah rawat ibu kamu, tapi ini bil hospitalnya. Alamak, mahal sangat ni. Macam mana Yen nak bayar? Tak apa, saya dah bayar semuanya. Awak ni kan? Ya, saya orang miskin yang ibu awak tolong 15 tahun lepas. Sekarang, giliran saya balas kebaikan ibu awak. Sekarang Yen faham kenapa ibu selalu tolong orang. Awak semua setuju tak yang tolong orang itu adalah perbuatan yang baik?